Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Selasa, hari keperayaan yang di-Pertuan Negeri yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ini. Hari ini Selasa 14 hari bulan Januari 2025 Masehi bersama dengan 14 Rejab 1440 Hijriah. Sekarang ni pukul 20 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya sempat buat semua aktiviti tu lah. Saya pergi ke musim-musim tu lah. Pergi ke Dapur Kerja tiba-tiba pasti kau rusak. Punah bayaran pula. Lepas tu, lepas maya gorek di maghrib di surau. Masjid maya isyak di masjid. Lepas tu, lepak Dapur Kerja biasa lah. Minum-minum ada apa semua. Balik pukul... Sekejap. Okay, minum-minum malam tu lepas pada minum-minum malam tu saya pergi ke ni lah. Ada minum malam ke Dapur Kerja tu. Pukul 10 tu. Ada pukul 10 kena rekasi dah. Ada pukul 10 lain tak pernah clear. Pukul 10 malam ada atas rumah tu. Jadi pukul 10 malam kan 10 malam 10 dari pukul 11 malam gitu lah. 10.30 10.40 tu saya tupai Amizi tu tu adalah kebun belakang ni. Dia ada kebun pisang belakang ni lah. Kebun dia tanam pisang belakang ni. Jadi tupai dia terpaksa tupai dia lah pasal nak balik Lepas tu malam tadi saya tidur dari pukul 12.30 malam. Enggak iso bayar dari pemain dan apa semua tu. Sepanjang hari ni tak ada aktiviti apa pasal kan tak ada. Akan duduk relax di rumah ke ni. Lepas bangun hari subuh tadi dari pukul 9.30. 20 bangun pagi pada pukul 20. 40 bangun pagi mandi semai subuh lah pada pukul 40 tu bangun mandi semai subuh. Lepas tu duduk dah sambung tidur je juga pula. Lepas tu telefon ke Fikri muka janji dah malam nak pergi aktif sikar. Dari pukul 11 pukul 11.30 tu saya panggil telefon dah dia tak cakap. Lepas tu pukul 12 tu pula saya telefon pula bini dah akak. Lepas tu tanya kadang-kadang nak pergi calak pula. Calak Kuala Gan pun dah. Lepas tu tanya bila pula boleh pergi awal kami ni ke. Betul lah nak minyak kami. Dia kata nanti tengok dulu. Mungkin dalam masa sebelum esok ke. Ataupun air kami lusa ni ke. Dah ini Selasa dah. Okay. Banyak lagi benda tertunda tu. Jadi tertunda dah sikit program-program lain tu. Okay, sekadar itu saja untuk sesi. Tu. Saya tak tinggal lagi duit. Rumah kat saya order dah pedal tu. Mari dulu tak saya ada. Mari dulu lagi. Aduh. Kat bagian tu 3 hari siapa bagian Malaysia. Duit tak tinggal lagi. Shopee melalui Shopee kat saya lah. Sebab tu bagian tu tak ada hantar ke rumah bagian tu. Sensitif panas sikit bagian tu. Dia kena order dan tu. Abang mahal saya tak ada sini. Saya dah di rumah tu dengan kawan saya. Walaupun alamat suruh alamat sini tapi dia tak tu Shopee tu kena ada budak paham tadi kena ada rumah sini. Dia mari atas sini juga kalau guna Shopee saya pun. Saya baru order pada 12 hari bulan tu baru start jalan lagi ni. Betul on the way dah. Masuk naik kapal dah. Naik kapal lagi ni. Okey, tu baju tu lah. Okey, sekadar itu saja. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Pukul 14 hari bulan November 14 November 14 Januari 2025 Masehi bersama dengan 14 Rejab 1440 Hijriah. Buat hari ni pada pukul 9.20 dah. Sekarang ni pukul 9.24 dah ni. Okey, sekarang itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Masyarakat dia lah pukul 9.20 sekarang ni 9.24 dah. 9.25 dah sekarang ni. Okey, sekarang itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.